Okay, hai. Okay, dah lama aku tak buat video unboxing. Dah satu buat video unboxing itu lagi yang kasut rasanya kot. Kasut Nike kan. So hari ni aku nak unboxing satu barang baru je sampai tadi. Aku barang ni pre-order. Masa aku pre-order dalam 2 hari bulan 10 rasanya. 2 bulan 10 ke 1 bulan 10 lah, yang tu lah. Dalam 2 hari 3 hari lepas yang tu lah aku pre-order barang ni. Okay, barang ni sebenarnya untuk wife aku, barang ni. Sebab dia punya rosak. So nak tahu apa benda? Okay, kalau nak tahu, korang stay tengok video ni sampai habis. Okay. Okay, kita unboxing okay. Nak tahu benda ni apa? Okay, benda ni sebenarnya handphone daripada Xiaomi. Sebelum ni pun wife aku pun pakai Xiaomi, tapi Xiaomi model lama lah, Xiaomi 11 Lite. So handphone itu dah rosak, dia punya bateri dia dah kembung. So aku gantilah daripada repair handphone lama tu. Handphone pun dah lama kan, repair pun rasanya macam tak berapa elok sangat aku kalau repair kot. So aku beli yang baru terus lah. So hari ni baru sampai. Handphone ni kena pre-order tau. Handphone ni kalau tak salah hari ni 4 hari bulan. Semalam dia punya launching yang betul-betul jual dekat kedai semalam. Tapi sebabkan aku beli handphone ni secara online, so aku dapat harga murah lah. Murah 200 daripada harga asal dia. Harga asal dia kalau beli dekat kedai 1,800. Yang ni aku dapat 1,600, 1,699. Kalau dekat kedai 1,899. Model apa? Okay, ini model dia. Dia bagi 2 barang. Okay, dalam kotak ni ada 2 benda ni. Lain tak ada apalah. Ada kosong rambut dengan resit lah. Resit. Kita tengok tepi. Okay, dapat 2 barang. Satu handphone, satu dia bagi earbud. Tapi dia panggil Xiaomi Buds 5. Ni dia bagi free. Ni sebagai macam apa hadiah lah kan. Mungkin sebab aku, siapa-siapa yang beli online dia akan bagi ni free. Tapi kalau beli dekat kedai aku tak tahulah dia bagi free ke tak. Tapi kalau beli online dia bagi free ni. Earbud ini pun aku rasa beratus juga ni, tak lagu ni. Mahal juga ni rasanya. Kalau tak salah masa aku beli tu dia cakap harga dia dalam 400 lebih ke berapa ke dalam ni. Okay. So ni ini yang dia punya main dia lah. Ni model terbaru ni, paling latest. Ni paling latest 15T. Dia ada 2, satu 15T ni, satu lagi 15T Pro. Tapi aku ambil ni 15T model 256GB. Dia ada yang 15T ni ada 2 version. Satu yang 256, satu lagi 512. Tapi aku ambil ni yang 256. Yang 512 tu harga dia 1,999, 2,000 harga dia. Itu 2,000 tu pun rasanya lepas diskaun. Sebelum diskaun rasanya dalam 2,002 macam tu lah, tak salah aku. Tapi ini sebelum diskaun 200 tu 1,899. Yang ni aku dapat 1,699. Okay, kita unboxing sekarang Okay, unboxing. Mana plastik ni. Rasanya ni first time kot aku beli handphone online rasanya. Sebelum tak pernah beli handphone online. Sebelum ni memang pergi kedai. Tapi memandangkan kalau beli online diskaun 200 kan, so why not kan. 200 banyak ni, siapa nak bagi diskaun 200 kan. Lepas tu tak pergi kedai, tahu-tahu hantar je. Ni betul tu baru sampai jadi budak DHL, jadi baru gerak jadi dia hantar. Baru sampai. Baik. So sekarang kita unboxing Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni macam ni. Okay, kita tengok dulu yang ni, apa benda ni. Ini macam ada satu kotak, dalamnya apa benda. Okay, ada dia punya yang untuk SIM card punya apa dia punya pin ni. Berarti dalam ni ada apa kotak yang tu lah. Itu dalam ni ada
ada dia punya manual, buku manual dia, manual book. Lepas tu ada satu casing dia bagi. Wah, casing original. Tapi macam getah lah. Oh, cantik tak? Getah. Macam getah. Ada cop Xiaomi lagi. Oh, sekali tengok macam iPhone ni tau. Okay. Okay, the moment of truth. Okay, ni handphone dia. Lama. Smart ni. Macam pegang iPhone lah rasa dia. Sebab dia tepi ni dia berkotak kan. Macam iPhone tau. Okay, kita letak tepi dulu. So dalam ni dia bagi, Xiaomi ni bagus. Dia tak macam iPhone kedekut. Dia bagi ni. Nampak? Dia bagi kepala charger 67 watt. 67 watt. Laju juga lah. Bagus. Xiaomi kekalkan. Jangan jadi macam iPhone kedekut. Lepas dengan kabel. Kabel charger. Kalau iPhone dia bagi ni je kan. Kalau iPhone kalau iPhone dia bagi ni je kan. Ni tak bagi kan. Ni dulu dia bagi. Ni tak bagus. Ini. So selain pada tu tak ada apa. Kosong dalam. Tak ada apa. Kosong. So, itu je dalam dia. Tapi so ini dia. Ke nak bagi tuan dia yang kopek kan. Tuan dia kata tak nak. Tuan dia kata kopek sendiri. Warna dia tak salah aku warna gold ke apa ke. Warna gold. Dia ada 15T ni dia ada 3 color. Gold yang ni, satu lagi tu silver, satu lagi tu black. Yang aku beli ni gold. Color gold. Gold kan. Gold. Ceramik, bukan. Rose gold nama dia. Model ni nama dia rose gold. Kat sini ada tulis. Kat sini ada tulis rose gold. So warna gold lah. Okay, so kita buka tengok macam mana dalam dia. Menarik. Kat sini. Macam kita buka iPhone rasa ni plastik dia. Lama cantik lah. Memang smart. Lawa. Macam sebiji macam pegang iPhone tau. Macam pegang iPhone 16 15 macam tu lah. Lawa. Smart. Dengan kamera belakang 4 dia. iPhone 3 je. Ni siap 4 lagi tu. Lepas tu dia punya tepi ni bentuk pun petak. Memang petak. Memang macam pegang iPhone. Tepi ni petak kan. Ni skrin depan dia. So in details dia punya spek dia aku tak nak cerita lah. Sebab spek dia tu terlalu detail sangat kan. Ada orang-orang lain pun dah review dah. Korang pergi tengok lah. Ataupun korang google je dia punya spek kan. Yang ni lebih kepada unboxing je lah. Apa yang dapat dalam satu box tu dan macam mana rupa handphone tu. So macam ni lah rupa handphone dia. Jadi apa, memang smart. Memang rasa memang macam pegang iPhone. Serius cakap macam pegang iPhone. Macam pegang iPhone 15, iPhone 16 macam tu. iPhone itu Why aku tanya, dia kata nak compare ke dengan iPhone. Masalahnya aku tengah rakam dengan iPhone ni, macam ni aku nak compare kan. Tapi siapa-siapa ada iPhone memang akan tahulah. Memang rasa dia korang pegang dia memang macam pegang iPhone. Sebiji rasa macam pegang iPhone. Seriously memang macam pegang iPhone. Berat pun okey lah. Boleh tahan juga lah berat. Sebab rasanya body dia ni rasanya macam aluminium rasanya body dia ni. Leica lagi kamera Leica lama Leica. Sebenarnya kita orang ni memang dah lama suka Mi ni. Aku pun dulu pakai Mi. Aku sebelum ni aku pakai Mi Max 2, Mi Max 3 aku pakai. Wife aku pun pakai Mi Max 2 aku tu. Aku dah semenjak aku pakai Mi Max 3. Yang Mi Max 2 tu bagi wife pakai. Lepas tu Mi Max 2 tu dah lama. So aku belikan satu lagi untuk wife aku, Mi 11 Lite. Lama juga dia pakai Mi 11 Lite tu. Ni sekarang ni sebab handphone tu dah rosak, that's why kita tukar Mi 15T untuk wife aku.
Aku pun rasanya kalau tukar phone pun lepas ni mungkin aku minat dengan dengan Mi 17T. Mi 17 Pro ataupun Mi 17 Pro Max. Yang dia macam iPhone 17 Pro Max tu kan, yang belakang dia petak kan, tapi yang Mi tu belakang dia tu siap ada gambar, siap ada screen lagi kat belakang tu. Aku suka handphone yang tu. Tengoklah kalau ada rezeki terpijak ke, kalau apa tukarlah lagi pun handphone aku ni pun elok lagi. Cuma bagi tahu tu lah, aku suka sebenarnya Mi ni antara brand yang kita suka sebenarnya, dah lama kita pakai. Ini bukan baru pertama kali kita pakai, memang best. Kalau korang tak pernah pakai Mi, nak rasa pakai Mi, aku recommend lah, highly recommend lah. Mi ni memang produk dia memang best, Mi ni. Okay, yang ni untuk phone. So yang ni pula untuk earbud. Nak buka ke? Rasanya bud ni tak payahlah kot. Bud ni rasanya orang Google je lah tengok rupa dia, cuma aku tunjuk lah rupa dia macam ni kan. Rupa dia macam ni lah. Macam ni lah kotak dia. Mahal ni benda ni. Buds Xiaomi Bud 5. Lagipun kita orang dulu, aku dengan wife aku memang pakai earbud Mi pun sekarang ni, tapi kita orang pakai Redmi Bud 6. Redmi Bud 6. Kita pakai, walaupun nama dia 6, walaupun ni 5, itu 6, tapi itu yang murahnya. Yang ni walaupun 5 tapi dia Xiaomi ni mahal ni. Tu kata aku, dia punya harga dia 400 lebih aku rasa harga dia kalau kat kedai. Sini tak cakap lah. Tapi korang apalah, tapi salah aku memang dalam 400 lebih, dekat 500 dekat satu unit ni benda ni. So itu je lah. Itu yang barang-barang yang dapat ini. So untuk spek, korang boleh Google ataupun korang boleh tengok orang lain punya YouTube lah. Siapa-siapa ke, Mona Lisa ke, Fast Channel ke, siapa-siapa lah kan yang diorang ada buat review pasal spek 15T ni kan. Okay, thank you for watching. Bye.